Irfan. Cerita ini mengandungi mesej penting, jangan main handset waktu malam judul bayang hitam dari skrin. Di sebuah kampung yang sunyi, tinggal dua orang adik-beradik Komel bernama Hamka dan Fatimah Haifa. Mereka sangat suka bermain telefon bimbit, terutama bila malam tiba. Bila mak ayah dah tidur, Hamka akan ambil handset mak dan buka video YouTube kegemaran dia. Haifa pula walaupun masih kecil, suka tengok kartun dan tekan-tekan game. Haifa, jom tengok video seram sikit malam ni, kata Hamka sambil berbisik. Haifa tersengih walaupun matanya dah merah sebab mengantuk. Malam itu, hujan turun perlahan dan angin meniup tingkap rumah mereka. Tapi mereka berdua masih menatap skrin, mata tak berkelip. Jam menunjukkan 2:37 pagi. Tiba-tiba, skrin telefon Hamka mula berkelip-kelip. Gambar dalam video jadi kabur dan keluar satu suara berbisik, "Tolong, jangan tengok lagi." Hamka terkejut dan tengok ke arah Haifa. Tapi Haifa masih asyik menonton seolah-olah tak dengar apa-apa. Skrin gelap dan kemudian satu bayang hitam muncul perlahan-lahan dari dalam skrin. Ia membesar, membesar dan keluar dari handset. Hamka cuba nak tutup telefon tapi tangannya tak boleh gerak. Seolah-olah ada tangan sejuk memegang lengan dia. Bayang itu mula menjelma jadi wanita tinggi, rambut panjang dan wajahnya. "Setiap malam aku tengok kamu tengok aku. Sekarang giliran aku tengok kamu pula." Haifa mula menangis kecil. Tapi suara tangisannya seolah ditarik masuk ke dalam skrin. Bunyi itu bergema dalam handset, bukan dari mulut dia. Wanita itu tunduk dan berbisik. "Kamu suka skrin kan? Masuklah ke dalam." Hamka menjerit. "Tak nak! Tolong!" Dan pegang kuat adik dia. Dengan seluruh tenaga, dia campak handset ke dinding.